mohon ijazah doa atau amalan untuk bayi baru lahir agar jadi anak solehah. Nak suruh budak jadi juruh, ambil tangan tok atas dahi. Dahi budak bukan dahi kita. Dahi budak tu letak baca ya Rasyid 41 kali. Dalam hati kita niat dia nak jadi gapo? Hafiz ke, nak jadi wali ke, nak jadi tok pekoh ke, nak jadi tok usul ke gapo? Niat ya Rasyid 41 kali. Lepas tu banyak ke budak tu makan buah tamar. Sekali sebutir sehari tak apa dah. Ketika dia boleh makan lah, jangan ketika kecil ni. Ketika besar ni, suruh dia makan buah tamar banyak, minum air Zam-Zam. Budak tu jadi dengar kata, budak tu jadi jujur. Budak jadi straight, bukan nek. Ya dari jadi nek budak tu. Bukan nek tu jadi bodoh letup. Nampak? Jadi budak tu jadi jujur. Ajar makan buah tamar. Lepas tu so lagi amalan letak tangan atas dada pula. Dada budak. Baca inna anzalna 100 kali. Baca inna anzalna 100 kali. Baca inna anzalna 100 kali. InsyaAllah budak tu akan jadi wali Allah Ta'ala. Itu amalan dia lah. Lepas tu budak-budak ni ajar main telinga. Ni main hujung telinga ni. Nak marah ke dia pun kita main sini lah. Jangan rotel, jangan piak ada kata. Ataupun kita jekuh, dia akan ganggu emosi budak. Ni main sini. Budak akan dengar kata ni, main hujung telinga ni. Kuat tak apa, dia tak mudarat sini. Lepas tu ajar jamah kepala budak biar jadi dengar kata, tak melawan. Budak ni kita ajar jamah kepala, baru dia tunduk kita.